Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada haji dan hajah yang mana tak pernah lagi sampai ke bumi Madinah dan tak pernah lagi sampai ke rooftop Masjid An-Nabawi, jom kali ini saya bawa haji hajah yang tak pernah sampai ataupun tak tahu di mana rooftop di Masjid An-Nabawi. Jom, let's go. Dengan pintu 5. Dekat situ kan pintu 5. Dekat situ ni ziarah Nabi, dan sana ialah Raudah dan kubah hijau di sana. Okey, pintu 5 ada kat sini. So sebelah pintu 5 tu akan ada pintu kecil untuk naik ke rooftop. Okey, so jom kita naik rooftop. Let's go. So kita hampir sampai ke pintu nak ke rooftop Masjid An-Nabawi, nampak? Itu yang nombor 5. So rooftop ni tangga nak ke rooftop. So jom kita tengok suasana dekat atas. Sekarang kita dah sampai ke rooftop Masjid An-Nabawi. Sekarang buat masa sekarang orang semua tengah iktikaf, so dia tak ramai sangat. Dia bila waktu ramai ialah waktu musim sejuk, iaitu betul-betul sejuk, iaitu Januari dan Februari. So time tu memang sejuk di Madinah, pagi 6 darjah Celsius. So sejuk lah. Bila sejuk akan ramai orang beriktikaf. Tengah hari pun still ada orang di atas rooftop ni. Ni dia tak stay, dia bergerak. Tapi ada waktu-waktu dia. Bila dia tutup, dia tutup. Bila dia buka, dia akan buka. Dekat rooftop ni kita ada library. So jom kita pergi library pula. So kita dah sampai dekat library di rooftop Masjid An-Nabawi. Jom kita tengok suasana library di Masjid An-Nabawi. So kat sini kita banyak kitab-kitab. Kitab. So jom tengok ada apa lagi. So yang mana nak merasa musim sejuk di kota Mekah dan kota Madinah, boleh book sekarang untuk bulan Januari dan bulan Februari. So jangan lupa book sekarang. Assalamualaikum.